Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan sebuah slide yang bertajuk Sumber Daya Alam di Malaysia. Di dalam kumpulan kami terdapat 5 orang ahli. Pertama, Muhammad Adli bin Ralmi. Kedua, Wan Ahmad Faizuddin bin Wan Afindi. Ketiga, Muhammad Al-Amin bin Fahmi. Keempat, Muhammad Hafiz Ashraf bin Syamsuddin. Kelima, Muhammad Syakir bin Abdul Rahman. Kita pergi ke slide yang pertama, iaitu maksud sumber daya alam. Sumber daya alam merujuk kepada segala bahan dan tenaga yang terdapat di alam sekitar yang boleh dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan ekonomi, sosial dan kehidupan seharian, termasuk sumber semula jadi boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Kita akan pergi ke slide yang kedua, iaitu jenis-jenis sumber daya alam. Pertama, sumber mineral dan logam. Contohnya, biji timah, emas, batu bara dan biji besi. Kegunaannya ialah industri logam, tenaga elektrik, pembuatan barang elektronik. Kedua ialah sumber hutan. Contohnya, kayu balak, rotan, getah dan herba hutan. Kegunaannya ialah pembuatan perabot, bahan binaan, kosmetik dan perubatan tradisional. Ketiga ialah sumber air. Contohnya, tasik, sungai, empangan dan air hujan. Kegunaannya ialah tenaga hidroelektrik, pertanian, pengairan dan bekalan air bersih. Keempat ialah sumber laut dan perikanan. Contohnya, ikan, udang, sotong, kerang. Kegunaannya ialah makanan, industri perikanan dan ekspor ke luar negara. Kelima ialah sumber tanah dan pertanian. Contohnya, tanah sawit, tanah getah dan tanah kelapa sawit. Kegunaannya ialah pertanian, penanaman tanaman ekspor seperti sawit dan getah. Keenam ialah tenaga semula jadi. Contohnya minyak, gas asli, tenaga hidro dan tenaga suria. Kegunaannya ialah penjanaan tenaga, industri dan bahan bakar. Selepas itu, kita akan pergi ke slide yang ketiga, iaitu kepentingan sumber daya alam. Pertama, sumber daya alam menyokong pembangunan ekonomi. Sumber alam seperti minyak, gas, getah, kelapa sawit dan kayu membantu menjana pendapatan negara melalui ekspor dan aktiviti industri. Kedua ialah menjana pekerjaan. Aktiviti pertanian, perikanan, perlombongan dan perhutanan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Ketiga ialah memenuhi keperluan harian. Sumber air, tanah pertanian, ikan dan hasil hutan menyediakan keperluan asas seperti makanan, air bersih dan bahan binaan. Keempat ialah menyokong pembangunan industri dan teknologi. Bahan mentah seperti logam, biji timah, batu bara dan minyak digunakan dalam sektor pembuatan tenaga dan teknologi. Kelima ialah menjamin keselamatan makanan. Tanaman seperti padi, kelapa sawit dan hasil laut memastikan rakyat mendapat bekalan makanan yang mencukupi. Keenam ialah menyumbangkan kesejahteraan kepada sosial. Sumber semula jadi yang terurus meningkatkan kualiti hidup rakyat melalui peluang ekonomi dan persekitaran yang sihat. Ketujuh ialah pemeliharaan alam sekitar. Dengan pengurusan lestari, sumber alam membantu mengekalkan keseimbangan ekologi dan biodiversiti. Dalam mengurus sumber daya alam, kita menghadapi cabaran yang krisis. Pertama ialah penebangan hutan haram dan kehilangan biodiversiti. Penebangan hutan secara haram mengurangkan kawasan hutan, menjejaskan spesies flora dan fauna dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kedua ialah pencemaran air dan laut akibat industri. Sisa toksik dan bahan kimia daripada aktiviti industri mencemarkan sungai, tasik dan laut, menjejaskan hidupan akuatik serta mengurangkan hasil perikan.
Ketiga ialah kebergantungan berlebihan pada sumber tidak boleh diperbaharui. Penggunaan minyak, gas dan biji logam secara berlebihan boleh mengurangkan sumber ini dan menjejaskan pembangunan ekonomi dalam jangka masa yang panjang. Keempat ialah kemusnahan habitat semula jadi dan tanah pertanian. Pembangunan pesat dan pertanian intensif merosakkan habitat semula jadi dan tanah pertanian, mengurangkan biodiversiti dan keselamatan makanan. Usaha pemeliharaan perlu dilakukan oleh setiap individu dan pihak yang berkaitan. Pertama, reforestasi dan perlindungan hutan simpan. Usaha menanam semula pokok di kawasan yang telah ditebang dan melindungi hutan simpan secara berterusan membantu mengekalkan ekosistem semula jadi, mengurangkan hakisan tanah, memelihara habitat flora dan fauna serta mengekalkan kualiti udara dan air di kawasan sekitarnya. Kedua ialah pengurusan lestari sumber perikanan. Aktiviti perikanan dikawal melalui had tangkapan, zon larangan menangkap ikan tertentu dan projek pemulihan terumbu karang untuk memastikan populasi ikan dan hidupan laut dapat dipulihkan dan dikekalkan untuk kegunaan masa hadapan sambil menyokong ekonomi komuniti nelayan. Ketiga ialah penggunaan tenaga boleh diperbaharui seperti solar dan hidro. Penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar, hidroelektrik dan angin membantu mengurangkan kebergantungan terhadap bahan bakar fosil yang tidak boleh diperbaharui, sekaligus mengurangkan pencemaran alam sekitar dan menyokong pembangunan yang mampan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.